Hari ni yang ke-14. So far okey je, tak ada masalah. Tak ada infection, semua tak ada. Happy lah sebab I tengok muka I lebih macam lebih soft. Target I buat hairline nak bagi nampak more feminine. Bukan muka I tak feminine. I mean lagi feminine. Lepas tu macam I bagi contoh, I reference I nak yang hairline macam ni. Selalu kat China kan ada buat hairline macam ni. So doktor pun buat sekali je dah jadi dah. Tak nampak macam fake tau. Ada certain kan orang tengok dekat apa ni macam semua kan nampak macam fake. Macam yang ni pun orang ingat macam just baby hair tumbuh. Macam okey lah, natural. Actually ramai agak macam masa time rambut I tengah botak macam ni, tak adalah I jumpa ramai orang, tapi I video call kan. Mostly diorang cakap macam lain sikit lah muka. Tengok sebab diorang kata more soft. So maknanya macam achieve lah tu apa I punya target. Ada juga kawan tu tanya ni buat dekat mana. Cakap lah Glow Just apa semua. So maybe in future dia akan buat kat sini ke. Apa-apa kena buat research dulu. Tengok doktor tu punya apa certificate lah. Berapa lama pengalaman dia. Macam kat Glow Just ni, Datuk memang dah lama. So, tu antara sebab I convince lah. Apa-apa kena pergi jugalah tanya doktor apa yang you nak achieve, apa semua tu. Jangan assumption. Sebab ada certain orang ada yang buat hair transplant ni boleh gugur balik. Tapi apa-apa pun kena tanya doktor dulu. Jangan sendiri-sendiri buat assumption benda tu. Actually, masa bius tu tak sakit pun. Tapi dia macam terkejut. Yelah sebab benda first time kan. Ni benda yang macam major lah I buat hair transplant. Sebab I tak pernah go through any ada procedure macam surgery ke apa. So ni macam agak major untuk I. Tapi so far okay je lah. Macam biasa lah, normal. Tapi macam orang tak nampak sangat pun. Tapi macam I kan mementingkan benda tu. So I lowerkan lah I punya hairline. Sebab tu I kata I nak dia lebih feminine tu. Ada temple I ni macam tak full dekat belah tepi. Lepas tu I turunkan hairline sebab I tak nak dahi I nampak terlalu luas. Sebab I nak lebih proportionate lah muka. Macam golden ratio tu macam tak adalah macam dahi luas. Tapi sebab dekat bawah ni dia dah okay. Just I punya dahi tu agak luas. Apa yang I harapkan, I nak rambut yang lebih volume. Nanti dia lebih full tu, lebih cantik lah rambut tu. Tak adalah kalau ikat rambut tu nampak macam kosong-kosong dekat sini. So dia lagi cantik lah. So far dalam 2 minggu ni saya amat berpuas hati dengan Glow Just and result 2 minggu dengan Glow Just hair transplant. Terima kasih, bye bye.